Sambal matah ikan bilis, pelengkap hidangan yang rangup dan cukup rasa pedas, masam dan masin. Di dalam mangkuk, satukan bawang merah, cili padi, serai serta daun limau purut yang telah kita hiris halus. Inilah rahsia aroma yang segar dan harum. Kemudian masukkan mushroom seasoning, garam, serbuk lada putih, gula, perahan limau nipis dan perahan limau kasturi, minyak dan juga belacan. Saya guna belacan serbuk. Okey, gaul-gaul-gaul hingga semua sebati. Sekarang kita goreng ikan bilis sampai garing dan keperangan. Ikan bilis tu terpulanglah ke anda nak guna yang kecil ke besar ke. Macam saya guna yang kecil je sebab saya suka kecil-kecil ni rangup. Bila bunyi dah tak ada tu, maknanya dah masak lah ikan bilis kita. Boleh angkat dan toskan. Kemudian, masukkan ikan bilis panas-panas ke dalam sambal matah tadi dan gaul sebati. Bau dia time ni memang menggoda betul. Okey, dah siap sambal matah ikan bilis kita. Sesuai makan dengan nasi putih panas atau dijadikan topping di atas mi segera. Memang padu. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.